Okey, ubat ini adalah kita panggil dia ubat yang namanya progesterone support. Kalau korang tak pernah nampak dekat sini, yang ini untuk bantu dinding rahim. Biasanya kalau korang on Clomid ataupun on Letrozole, saya akan bagi juga ubat tebalkan dinding rahim. Sebab saya tak nak korang ada telur tetapi tak melekat sebab dinding rahim nipis. Macam dia, kita nak minimum 10. Kalau dapat 8 pun cantik dah. Tapi kalau 5 korang, walaupun ada telur, chances untuk anda pregnant sangat low, sangat rendah. That's why you all kena faham. ET tu adalah ketebalan dinding rahim, endometrial thickness. Sebab anda jangan fokus telur sahaja, korang kena fokus juga dinding rahim. Ramai orang dia asyik fikir, kena bertelur doktor, kena bertelur. Tetapi mereka tak pernah terfikir dinding rahim. Sebab tu you all tak berjaya hamil sebab dinding rahim nipis. Macam mana nak implantasi, macam mana nak lekat kalau dinding rahim korang ada problem? That's why kita akan bantu untuk tebalkan dinding rahim. Berapa ramai yang pernah pregnant tetapi dah cuba ubat subur tak berjaya? Ramai tak? So korang